Bermacam-macam jenis ayam panggang dijual dengan harga 10 baht sebatang, menjadikannya pilihan makanan yang cukup berpatutan. Ayam panggang ini merupakan hidangan istimewa masyarakat Melayu Bangkok, dijual pada bulan Ramadan ini di Pasar Malam Rim Suan atau tepi taman di Nong Chok, Bangkok. Kehadiran gerai-gerai yang menjual makanan berbuka puasa termasuk ayam panggang ini menambah lagi kemeriahan suasana Pasar Malam Rim Suan ini. Dari segi rupa, ayam panggang ini kelihatan seakan-akan sate yang popular di Patani, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan lain-lain. Namun ada beberapa perbezaan yang jelas. Selain bentuk dan rasanya yang lebih pelbagai, saiz daging ayam yang dicucuk pada lidi juga jauh lebih besar berbanding sate biasa. Ini menjadikannya lebih mengenyangkan dan memberi pengalaman menikmati hidangan yang berbeza daripada sate yang biasa kita kenali.